Korang dah tengok kan video tadi? Korang rasa video tadi tu gempak ke tak gempak kalau jadikan sebagai iklan marketing? Mestilah gempak kan? Jadi hari ini saya nak ulas serba sedikit berkenaan kempen marketing perfume AI Team X Ayla oleh AI Team sendiri. Kenapa saya pilih kempen ni? Sebab kempen diorang ni memang sangat-sangat gempak dan juga orang kata next level punya kempen lah. Okay, sebab apa? Sebab dia sangat berkesan sebagai satu strategi perniagaan dekat Malaysia. Dari segi konsep penceritaan kempen, bagi saya konsep iklan perfume AI Team X Ayla ni memang lain daripada yang lain tau. Sebab diorang guna konsep short film ataupun filem pendek yang ada jalan cerita sendiri. Diorang tak buat iklan jenis hard sell yang terus suruh beli, tapi diorang susun plot drama yang buatkan kita rasa seronok nak tengok. So bila ada jalan cerita yang menarik macam ni, dalam tak sedar pun perfume tu, produk tersebut dah termasuk sekali dalam storyline diorang secara natural je. Sebab tu audience tak bosan dan juga sanggup layan video tu sampai habis walaupun video tu agak panjang sikit. Dari segi saluran media pula, diorang memang bijak gunakan platform YouTube utama iaitu AI Team sendiri dan menggabungkan dengan media sosial yang lain seperti TikTok dan juga Instagram. Salurannya sangat-sangat efektif sebab AI Team sendiri dah ada pengikut ataupun subscribers mereka yang setia dan juga yang sangat support mereka lah. Dan yang lagi best, kempen ni jadi lagi kuat sebab diorang menggunakan kelebihan anak tim mereka sendiri untuk tolong promote dan juga buat marketing dekat akaun media sosial masing-masing. So, capaian iklan tu jadi makin luas dan juga cepat viral lah. Perfume tersebut dekat beg kuning tu dia sangat-sangat cepat sold out sebab diorang menggunakan anak tim mereka sendiri. Kreativiti yang paling menyelah bagi saya ialah cara diorang buat produk launching dalam bentuk hiburan. Macam saya bagi tahu tadi, diorang buat dari segi short film. Diorang tak buat pelancaran yang skema ataupun bosan tau. Tapi diorang jadikan video pelancaran tu sebagai satu karya kreatif. Dan kita boleh nampak juga kreativiti diorang bila semua ahli AI team tersebut jadi watak dalam short film. Jadi setiap influencer tu dia ada karakter sendiri dan juga sebagai peminat dia akan rasa lebih dekat dan juga teruja lah nak beli produk tersebut. Dari sudut teknikal pula, memang tak boleh dinafikan hasil video diorang nampak sangat gempak dan juga profesional. Sebab apa? Cinematography diorang kemas, lighting diorang nampak dramatik dan juga color grading video tu nampak macam kita tengok filem dalam wayang tau. Tambah pula dengan teknik editing dan juga audio yang padu. So visual iklan ni automatik nampak premium dan juga buatkan produk perfume tu nampak eksklusif dan juga nampak mahal tau. Tapi sebenarnya tak mahal sangat pun. So peminat pun rasa teruja sangat-sangat nak beli perfume tersebut. Ni sebagai kesimpulannya, kempen daripada AI Team ni memang terbukti yang marketing zaman sekarang kena kreatif dan juga kena pandai main emosi dengan audiens melalui penceritaan dalam video. Baiklah, itu sahaja refleksi daripada saya untuk tugasan kali ini. Saya harap semoga perkongsian saya ini bermanfaat buat semuanya. Sekian daripada saya. Terima kasih.